So kalau kita tengok perbincangan seterusnya adalah berkaitan dengan tenaga bagi sistem tertutup. Kalau siapa-siapa masih ingat, sistem ada dua jenis. Satu sistem terbuka, sistem tertutup. Ni dalam termodinamik. Sistem terbuka adalah sistem yang mengizinkan jisim untuk keluar dan masuk pada sempadan sistem. Manakala sistem tertutup pula merujuk kepada sistem yang tidak mengizinkan aliran keluar masuk jisim daripada sempadan sistem. So apa contoh sistem tertutup? Kita ambil je satu box. Katalah kita ada satu bekas. Dalam bekas ni kita letak air. Kita letak air. Kita letak air. Dan air ni pada certain temperature. Pada suhu tertentu. Let's say pada suhu T sama dengan 50 degree Celsius. So disebabkan air ini berada dalam bekas yang tertutup, maka kita mengambil kira bekas ini sebagai sempadan sistem itu, sempadan sistem tersebut. So bagi sistem tertutup, perubahan tenaga dalam sebuah sistem tertutup diberikan oleh perubahan tenaga dalaman. Delta E bersamaan dengan delta U. Tenaga dalaman, dan boleh juga diberikan oleh M CPV delta T. Kita terangkan satu-satu untuk lebih menjelaskan. Apa itu delta E? E always merujuk pada energy. Apa pula delta U? U always referring to internal energy. Ingat, dalam energy ada banyak jenis. Ada chemical energy, ada potential energy, ada kinetic energy, ada electrical energy, ada potential energy, dan macam-macam lagi jenis energy yang lain. Cuma bagi satu sistem yang tertutup, kita boleh katakan bahawa perubahan tenaga dalam sistem tertutup boleh diberikan oleh perubahan tenaga dalaman sistem tersebut, iaitu internal energy, delta U. Dan delta U boleh diberikan oleh formulation yang tertera kat sini. Di mana M adalah jisim. M adalah jisim. CPV adalah haba pendam tentu. Cuma dia ada V, iaitu haba pendam tentu bagi isi padu mala. Kenapa isi padu mala? Sebab ini adalah sistem tertutup. Maka isi padu yang ada di dalam sistem ni akan kekal mala sepanjang tempoh masa kita mempertimbangkan sistem ni. Dan delta T adalah merujuk kepada perubahan suhu. Contoh, kalau dalam air panas dalam ni pada 50 degree Celsius dan didedahkan pada T infinity ataupun T persekitaran bersamaan dengan 30 degree Celsius, dalam masa-masa tertentu 50 degree Celsius akan menurun sehingga dia mencapai 30 degree Celsius. So, perubahan suhu yang berlaku tadi diambil kira dalam menentukan perubahan tenaga dalaman bagi air yang terkandung dalam bekas ini. Ni untuk sistem tertutup. So basically dalam sistem tertutup kita pakai perubahan tenaga dalaman, internal energy diberikan oleh delta U dan diberikan oleh formula ataupun rumus M CPV delta T. M adalah jisim, CPV adalah haba pendam tentu bagi isi padu mala, dan delta T adalah perubahan ke atas suhu jisim tersebut. So lagi satu sistem yang biasa kita gunakan dalam kejuruteraan adalah
sistem terbuka. Sistem terbuka ni apa definisi dia? Definisi sistem terbuka ialah satu sistem yang mengizinkan aliran masuk jisim melalui sempadan sistem. Okey. Maknanya sistem terbuka ni dia ada opening yang mengizinkan jisim untuk mengalir keluar dan masuk daripada sistem. Kita ambil contoh. Contohnya kita ada satu batang pipe. So disebabkan batang pipe ini tak ada dia perlu terbuka untuk mengizinkan aliran keluar masuk, maka kita kebiasaannya akan buat imaginary boundary. Okey, kita akan buat imaginary boundary untuk kita buat analisa kejuruteraan. So jadilah sekarang ni dia adalah sebuah sistem yang mengizinkan ada aliran masuk yang masuk pada suhu-suhu tertentu dan ada aliran keluar yang keluar pada suhu-suhu tertentu. Okey. So ini adalah sistem kita, di mana sistem kita mengizinkan aliran masuk dan aliran keluar jisim. So bagi sebuah sistem terbuka, perubahan tenaga di dalam sesebuah sistem terbuka boleh diberikan oleh perubahan entalpi sistem tersebut. Apa itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi boleh diberikan oleh MCP P delta T. Okay, kita tengok satu-satu. Delta E masih lagi sama seperti sebelum ini. Ia adalah tenaga. Cuma H adalah merujuk kepada entalpi. Siapa yang belum betul-betul faham pasal entalpi boleh rujuk. Entalpi basically adalah gabungan internal energy dan juga flow energy. Manakala M masih lagi jisim, CPP merujuk kepada haba pendam tentu bagi tekanan mala. Kalau kita tengok tadi merujuk kepada isi padu mala, manakala untuk sistem terbuka kita merujuk kepada tekanan mala. Dia ni berbeza. So delta T pula adalah merujuk kepada perubahan suhu, iaitu T in tolak T out bagi kes sistem terbuka yang sedang kita pertimbangkan ini. Okay, so basically dua sistem inilah sistem yang akan kerap kita gunakan dalam analisa heat transfer, iaitu sistem tertutup, okay, dan juga sistem terbuka.